Assalamualaikum semua. Kali ni video ulang kaji pendek untuk chapter 8 8 ni. 8.9. 8.9, okey, probability dengan conditional probability. Okey, so untuk ini saya usik satu example saja. Let's go to tutorial 9, soalan 9. Okay, so a survey was implemented on 400 students. Ringkasnya bila kata 400 tu, total besar dekat sini adalah 400 lah. Okay. So kita ada major, ada medicine, engineering, economics, minor ada language, statistic and IT. So bila awak dapat table macam ni, benda first awak kena buat adalah totalkan setiap row dengan column. Okay, so kita start dengan column medicine ni. So kita ada 30 campur 10, 40. 40 campur 60, kita ada 100. Lepas tu dekat engineering, kita ada 80 campur 120 is 200. 200 campur 30, 230. Dan last kali 30 campur 10 campur 30 adalah 70. So kita check. 100 campur 230, 330 campur 70, 400. So betul lah. Okay. So kita go row by row pula. 30 campur 80, 110. Campur 30, 140. Kemudian 10, 30, 10 adalah 50. So kat situ dah 190 dah. So lepas tu kita ada 120 campur 60 jadi 180. Campur 30 jadi 210. So totalkan pun dapat 400 juga. Okay. So sekarang kita tengok first question dia. A student from this group is selected at random. What is the probability that the student prefers either major in medicine? Okay, saya highlight. So dia kata major in medicine. Lepas tu or minor in IT. Okay, tapi ada satu benda lagi yang saya nak highlight yang sangat penting. Iaitu or. Or ni bermaksud apa dalam dunia statistik? Union. Okay, simbol U tu. Okay, so untuk soalan A, kita ada major dengan IT kan? Medicine dengan IT kan? Okay, so soalan A, the probability of student major in medicine, union IT. Okay, so ingat lagi tak formula? Yang ni, kita ada P medicine campur PIT. Lepas tu kita kena tolak dia punya intersection because intersection tu juga termasuk dengan yang dalam ni, medicine dengan IT ni. So kita tolak medicine intersection IT. Okay, so untuk ini senang cerita, semua ni per 400. Okay, semua ni per 400. So sekarang kita tengok bilangan yang medik. Berapa ramai yang keseluruhan ambil medik. So tadi kita dah totalkan. So medik ada 100. Lepas tu tambah IT. So totalkan IT, ni IT, kita ada 210. Lepas tu kita tolakkan dia punya intersection. So intersection untuk medicine dengan IT, ni medicine, ni IT. So intersection dia adalah 60. Okay. So 100 campur 210 adalah 310. 310 tolak 60 jadi berapa? Jadi 250 per 400. Okay. Kalau awak tinggalkan jawapan begini pun, bagi saya dia anggap betul lah. Tapi kalau nak diringkaskan, dia jadi 5 per 8. So, keyword untuk jawab soalan ni adalah, kalau baca balik soalan ni, or ni. Or. Okay. Or tu bermaksud union. Okay, jom kita tengok pula soalan B. Soalan B dia tanya, probability that a student prefers non-medicine. Okay, non-medicine major. Lepas tu and language minor. So, kita tengok macam ni. Language dekat first row. Okay, language dekat first row. Lepas tu non-medicine major ada engineering dengan economics. Okay, dan juga soalan ni adalah N. Saya highlight N ya. N. N ni bermaksud intersection untuk non-medicine punya major, iaitu ini dan juga ini. Okay, intersection antara non-medicine dengan language. So, non-medicine kan ada engineering dengan economic kan? So, yang intersect dengan language adalah nilai 80 dengan 30 ini. Therefore, for question B, okay, P, kita boleh tulis satu lah, okay, sebab dia ada dua kan. So, kita ada P, engineering, intersect dengan, apa tadi? Lupa dah. Language, okay.
intersect dengan language, saya buat lang je lah campur P lagi dia, economics dengan lang juga. Okay, so kita tengok untuk English campur, English pula, engineering campur language, kita ada 80. Lepas tu eco dengan language, kita ada 30. So 80 campur 30 per 400. Okay, so campurkan semua dapatlah 110 per 400 pun dah dikira betul, atau kalau nak simplify pun boleh, jawapan akhir dia jadi 11 per 40. Alright, kita move on kepada soalan C. Soalan C dia kata, what is the probability that a student prefers minor in statistics if the student prefers major in economics? Okay, saya nak cerita sikit. Apa yang membezakan soalan C ni dengan A dengan B? Aku tengok Soalan A dengan B, dia ada dua perkataan yang penting. Or dengan N. Or merujuk kepada union, N merujuk kepada intersection. Tapi untuk soalan C, dia kata kan, what is the probability that a student prefers minor in statistics if the student prefers major in economics? Maknanya, when that survey selected a student at random, so student yang diambil itu memang adalah student yang major in economics. Selepas tu baru dia kira probability apakah student tersebut yang major in economics tu prefer minor in statistic. So dia ada dua event yang berlaku. Event yang pertama adalah student tu major economic. Event kedua student tu minor in statistic. So soalan C ni, dia punya keyword dia adalah yang ini. Mana? If. Okay, sometimes ada yang given that. Okay, kena faham soalan lah, kena baca soalan, kena faham order mana yang sepatutnya dulu, event mana yang berlaku terlebih dahulu. So untuk soalan C ni, dia jatuh dalam kategori conditional probability. Okay, soalan C ni. So, cara nak jawab soalan ni adalah, dia kata student tu major in economic. If, maknanya event major economic tu berlaku dulu. So, yang berlaku kemudian adalah minor in statistic kan. So, kita boleh tulis begini. P, stat, lepas tu kita draw vertical line macam ni, lepas tu eco. Maknanya kat sini, minor statistik ni berlaku selepas eco. So, eco berlaku dulu. Okay? So, kalau ikut formula dia, dia jadi macam ni lah. P, stat, intersect dengan eco, over P, eco. Okay? So, untuk jawapan ni very simple. Awak just tengok, apakah intersection stat dengan eco. So, kita tengok. This is statistic, this is eco. So, kita ada 10. So, 10 per 400. Okay, jangan tulis 10 je tau. Sebab apa? Sebab this is probability. So, kita ada 10 per 400 over. Lepas tu kita tengok pula P eco. So, kita tengok dekat P eco. Eco pula totalnya ada berapa? Totalnya ada 70. So, 70 per 400. So, apparently kita boleh cancel this 400 dengan 400. Cancel juga kosong dengan kosong. Maka jawapan akhir dia adalah 1 per 7. Okay. Ada satu lagi alternatif. Ini kepada yang berkemahiran. Dia nampak, dia faham soalan. Okay. So, untuk alternatif ni saya pakai colour purple lah. Okay, alternatif Alternatif ni kan, dia not really guna formula lah. Dia lebih kepada cara dia faham. Okay, soalan tadi dia kata, student tu diambil daripada major economic. Okay, asalnya sampel kita 400 pelajar. So, besar kan 400 tu kan? Tapi dalam soalan yang C ni dia bagi tahu, now, that student is taken from major in economics. So, dalam table kita boleh tengok, total number of student yang ambil major economics ni ada 70 je. Ni, 70 ni. So, kita boleh tulis kat sini, alternatif dia adalah P, stat, lepas tu eco, okay? First, dia per 70. Sebab kita tahu sekarang ni sampel daripada 400 tu, yang ambil macam-macam tu, dah dikecilkan kepada yang ambil major eco sahaja. So, ada 70 orang sahaja. Lepas tu, dalam grup yang eco tadi tu, dalam kolom eco tadi, berapa ramai yang ambil statistik? Maknanya berapa ramai yang intersect eco dengan statistik ni? So, kita dapati dia adalah 10. Maka dekat sini kita dapatlah jawapan dia 10, cancel 1 per 7. Pun dapat jawapan yang sama. Okay, bezanya, this is by using the proper formula.
Yang satu lagi ni, awak guna formula juga, tapi dia lebih kepada cara awak faham soalan, iaitu the sample has been reduced from 400 to 70, and out of 70 tu pula, yang ambil major economic tu, berapa ramai yang ambil statistik. Okay, kita move on kepada soalan terakhir D ni. Okay, D ni dia tanya, determine whether the events minor in stat and major in economics are independent, justify your answer. Okay, sebelum kita jawab soalan ni, kena faham dulu. Soalan C dengan D ni sebenarnya bersambung sebab masa kita jawab soalan C, kita dah jawab dah yang conditional untuk minor stat dengan major economic ni. So soalan D ni dia bersambung. Dia just nak confirmkan adakah event yang kita baru kira tadi ni iaitu minor statistic dengan major economics ni independent atau tidak. Okay? Jadi untuk jawab soalan ni, before that saya nak ulang kaji sikit macam mana kita nak tahu sekiranya dua event adalah independent. Okay, so this is the formula asal. Okay, formula asal untuk conditional probability adalah P. Okay, kita alalang sebab soalan ni merujuk kepada eco dengan stat kan. Okay, kita tulis macam tu lah. So, asalnya adalah P, stat, itu eco. Yang kita baru je buat tadi tu adalah P, stat, intersect dengan eco over P eco. Okay, so if stat and eco are independent, ini sekiranya mereka berdua adalah independent, independent. Okay, kena faham. Independent ni maknanya tak ada kaitan pun. Macam dia nak ambil minor instead ke, dia tak nak ke, tak ada kena-mengena pun dia major in eco ni. Okay? So, sekiranya dia independent, ada dua cara. Cara pertama, kita boleh buat P stat eco adalah P stat. Okay. Benda ni simple. Since minor in statistik ni tidak bergantung kepada event eco ni, maka dia jadi P stat je lah. Eco ni tak ada kena-mengena lah. So, dia jadi P stat je. Okay, ni yang pertama. Okay, saya tunjuk teruslah solution dia. So, kalau kita buat cara ni, kelebihan dia apa tau? Kita dah ada kira-kira ni, iaitu yang soalan C tadi. 1/7. So, we have 1/7 here. Equals to P stat. Sekarang kita pergi balik kepada table. Kita lihat apakah value untuk statistik ni. Okay, so untuk statistik ni kita ada 50. Total student yang ambil statistik semua ni adalah 50/400. Okay, so kita pun tulislah 50/400. 50/400. Now, if we try to simplify this, kita ada 5/40. So, kita boleh buat 5 kali 1, 5 kali 8. So, apparently kita dapati 1/7, 1/8. Tidak sama. So, bila value tak sama, kita katakan event stat dan juga event yang eco ni adalah not independent. Ataupun dependent lah lawan dia. Kan, since dia tak independent, dependent lah. Maknanya mereka bergantung lah antara satu sama lain. Okay, so itu je jalan kerja dia sebenarnya. Kita compare value. Jangan duk buat karangan. Mereka adalah independent kerana sekian. Tak payah. This is how you show. Value kat sini versus value kat sini. Compare kiri kanan, adakah mereka sama. Ni cara pertama. Cara kedua, sekiranya kedua-dua event itu adalah independent, kita akan dapati the intersection of stat dengan eco adalah sama dengan P stat darab P eco. Okay, ini satu lagi formula lah. Okay, iaitu the intersection adalah sama dengan hasil darab tu kedua-dua event tersebut. Okay, so P stat dengan eco tadi kita baru je kira yang ini, yang tadi dekat soalan C tadi. Kita ada 10/400. Okay, so kita ada 10/400 here. Equals to, kita tengok P stat berapa. So, P stat tadi adalah 50/400 kan? Stat, 50/400. So, 50/400 tambah, darab. Darab, lepas tu P untuk eco, kita ada 70/400. Okay? Dan ringkasnya sini kita akan dapat 7/320. Kalau saya silap, minta maaf, tapi ringkasnya lah. Di akhir nanti kita akan dapati 10/400, 7/320. Tidak sama. Sorry, itu tidak sama. So, bila tak sama, samalah conclusion dia, iaitu conclusion ni adalah
event stat dan juga event echo adalah not independent. Okay? So ini justification dia sebenarnya, iaitu kira-kira yang korang buat ni. That kira-kira adalah kira-kira bagi justification untuk jawapan not independent dengan dependent ni. Not independent ataupun dependent. Okay? Alright. So saya rasa untuk topik probability dan juga conditional probability ni cukup sekadar tu. Okay? Cuma ada satu benda lagi saya nak highlight sikit lah. Dia tak ada dalam soalan ni, tapi saya nak highlight sikit. Okay. Berkenaan dengan mutual exclusive. Okay. When we talk about mutual exclusive, okay, paling senang nak faham Mutual exclusive ni maksud dua event yang tidak boleh berlaku serentak. Kalau dalam bentuk table, awak akan dapati event yang sedang di-compare itu adalah event yang sama-sama row atau sama-sama kolom. Contohnya, adakah event medicine dengan event ekonomi ni mutual exclusive? Jawapan dia yes. Sebab mereka sama-sama kolom, mereka tidak bertemu, therefore the intersection is zero. Tapi kalau dia tanya, adakah event medicine dengan IT adalah mutual exclusive? Medicine ni dekat kolom, IT dekat row, dan bila kita tengok mereka ada intersection. Bila dia ada intersection, maka dia not mutual exclusive. Kena faham beza Kalau mutual exclusive, intersection dia zero. Not mutual exclusive, not zero. Ada value. Okay, sebab tak ada soalan kat sini, so saya cerita macam tu je lah. Right, so itulah sedikit sebanyak perbincangan berkenaan dengan topik conditional probability. Semoga anda fahamlah apa yang saya bebelkan dalam video kali ini walaupun tak seberapa. Okay, kita jumpa esok pada waktu exam nanti. Bye.